Pertama yang kita nak bincang pada pagi ini, hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya." Kata Nabi, "Wa yarfa'u bihi ad-darajat." Ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nak tak, kata Nabi SAW, aku beritahu dekat kamu amalan, yang amalan ni akan menghapuskan dosa kamu dan mengangkat darjat kamu. Ini Nabi offer sahabat ni. Jadi Nabi offer sahabat turun sampai saya ambil ni tuan-tuan, bila saya nak beritahu tuan-tuan. Sama macam Nabi sebut, ni nak tak ni? Saya nak beritahu ni. Amalan-amalan yang kalau kita buat ni Allah ampun dosa dan Allah angkat darjat. Tuan-tuan nak tak ni? Macam tak mahu. Penting tuan-tuan. Penghapusan dosa ni penting. Pasal kita banyak dosa. Dulu kita ni bukan macam kita lah ni. Dulu ya Allah serabut. Subhanallah. Muslimat waktu tu rambut macam tu kat lima. Lelaki pun ya Allah dengan seluar Allah. Pakai seluar pendek petang-petang pergi main bola. Pakai seluar pendek Allah. Naik motor aircon. Wah masuk. Dia kan malu waktu tu. Muslimat waktu tu jadi trend dulu, saya ingat. Dia hantar anak sekolah naik motor, tuan-tuan pakai baju kelawang. Angin masuk kembung. Allah, buruklah. Subhanallah. Tapi dia bukan malu waktu tu. Tuan-tuan boleh bayang tak, daripada kita balik sampai kita boleh main bersila di masjid lah ni, berapa banyak dosa kita duk buat. Ni kita duk himpun ni, accumulate. Sedangkan waktu tu amal mana ada? Sembahyang sunat mana? Tahu tahajud tak kenal. Duha lagi lah, Allah Rabbi subhanallah. Quran tak kerti baca dulu. Cerita dia dulu bukan himpun pahala, himpun apa? Dosa himpun tu banyak. Mana dosa kita sampai lah ni. Inilah baru duk belajar sikit buat sunat. Inilah baru belajar sikit sunat qabliyah ba'diyah. Inilah baru belajar sikit bangkit tahajud tu pun duk terkejut lebih pada tahajud. Tak? Sunat-sunat duha ya Allah baru duk belajar sikit-sikit. Tuan-tuan boleh bayang berapa banyak tu. Sebab tu tanda dia ada dengan kita. Tanda apa? Tanda orang berdosa. Tama apa tanda orang berdosa ni? Dia malas, berat nak buat ibadat. Berat. Dia nak buat tapi dia berat. Tengok. Sembahyang sunat. Tuan-tuan, sunat duha susah nak buat tak? Susah tuan-tuan? Susah. Tak susah? InsyaAllah dia pun bagus-bagus lah sini kan. Saya tahu banyak orang lagu nama merbuk ni. Saya lah, bukan tuan-tuan lah. Allah nak buat sunat duha ya Allah Rabbi. Lepas semayang sunat, lepas semayang fardu nak bangkit semayang sunat, Allah macam berakak kat bungkuk ni. Nak bangkit. Macam ada simen tu dekat bungkuk ni nak bangkit. Oh beratlah subhanallah. Betul tak muslimat? Boleh jugalah, tapi berat sangat nak buat. Oh subhanallah. Quran nak baca ya Allah Rabbi subhanallah. Pederah nak habis cepat ya Quran ni. Tu kita. Pasal apa? Pasal tak sedap. Benda amal dia tak sedap pasal dosa. Lah ni artis-artis di KL ramai hijrah ni. Semua bagus-bagus. Kita cemburu. Tu Abang Ali ekspedisi. Start kuliah. Dia selalu duduk kuliah, dia duduk depan aja. Saya punya perasan dia punya posisi kalau kuliah dia suka duduk tepi ni. Sebab tempat dia. Start pada awal sampai habis kuliah tu teriak macam Allah Rabbi subhanallah. Ada kumpulan kromok tau, kromok. Tak tahu. Lepas sini betul lah. Kami dulu zaman, saya ingat kromok ni dulu zaman saya duduk sekolah dulu. Oh subhanallah. Student-student ni daripada duduk luar negara dulu, mereka tubuh band ni, trash punya band ni. Apa dia panggil underground ni agak apa. Oh subhanallah. Nyanyi tak faham apa dah. Wow. Apa benda dia kata tak. Hailah ni ya Allah. Dia boleh cerita kat saya, dia kata ustaz saya ni salih ala sayyidina Muhammad. Dia kata saya orang duk bangkit sembahyang sunat tu saya tak boleh bangkit ustaz, saya risau. Duk cerita tahajud hebat ni. Teringin nak bangkit tahajud tapi tak boleh ustaz. Allah Rabbi. Nak buat macam mana ustaz ni, apa jadi dengan hati saya? Dia risau. Dia risau bila orang bangkit semayang, dia tak boleh bangkit semayang. Dia boleh bangkit tapi dia tak sedap. Dia risau. Saya kata apa?
Risau tu tanda iman. Risau tak boleh buat ibadat tu tanda iman. Saya pernah tanya kat guru saya dulu, Ustaz Rusdi Yusof, adik pada Ustaz Ni'mat Yusof, guru saya dulu. Saya kata, Ustaz, saya risau, Ustaz. Dia kata aku tu, dia kata, perasaan risau itu tanda iman. Yang kita perlu risau ialah bila langsung tak ada rasa risau. Mana risau? Faham tak tu? Perasaan risau terhadap ibadat itu tanda iman. Risau terhadap dosa itu tanda iman. Yang perlu kita risau ialah apabila sudah tidak ada rasa risau. Orang faham tak tu? Berbelik-belik dia. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tak setengah orang? Na'udzubillah bukan kita. Harap-harap bukan kita. Bila selepas daripada semayang fardu, dia bangkit. Dia bangkit keluar. Semua orang bangkit semayang sunat, dia bangkit keluar. Dan sikit pun dia tak rasa risau yang dia tak semayang sunat tu. Tak rasa apa. Ada orang macam tu? Ada. Bukan saya pergi minum kat kedai. Semua orang bangkit semayang sunat. Dan dia sikit pun tak bangkit semayang sunat. Dan sikit pun dia tak rasa risau. Orang ni kena risau apa yang jadilah hati dia ni. Dan kita harap tu bukan kita. Kalau masih macam tu, masuk dia, tuan-tuan boleh bayang tak apa jadilah hati kita ni? Apa dalam hati kita ni kita tak tahu. Macam mana hitamnya hati kita ni kita tak tahu. Jaga tadi tak bangkit tahajud, Allahu Rabbi. Sedap-sedap dah azan lah. Allahu Akbar, azan. Dia tak sempat buat tahajud, musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dia tak sempat buat tahajud dan dia tak berasa apa pun dia tak buat tahajud tu. Kenapa? Tadi, semayang 2 rakaat sebelum main subuh. Orang buat, dia terlepas dan tak berasa apa pun. Padahal dia bukan hilang sejuta, dia bukan hilang sebilion, dia hilang dunia dan segala isinya. Orang yang tak sempat buat 2 rakaat sebelum main subuh tadi. Dan dia tak berasa apa. Subhanallah tuan-tuan, saya tak tahulah apa jadi dalam hati dia tuan-tuan sekalian. Apa jadi dalam hati. Dan kita harap kita bukan orang tu. Faham tak? Yang kedua, tanda berdosa ni apa tuan-tuan? Kalau dia boleh buat ibadat pun, dia tak ada rasa manis pun. Sikit pun tak manis. Khusyuk tak pernah ada. Baca Quran. Para sahabat baca Quran ni sampai berbekas ni berbekas ni. Menangis. Baca Quran ni menangis. Buka Quran menangis. Pasal apa menangis ni? Pasal apa menangis ni? Aku baca ayat neraka. Takut masuk neraka. Menangis. Duk baca ayat neraka, duk terbayang. Buah zakum macam mana? Hamim macam mana? Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmushwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Digambarkan hamim itu macam salli ala sayyidina Muhammad, tembaga yang cair. Dia bayang tu orang bakar besi tu merah macam lava. Kemudian tuang masuk dalam mulut dia sampai membakar muka dia. Ni lekang daging-daging ni muka ni. Minum ayat hamim tu. Dia duduk baca tu dia teriak. Takut jadi ahli neraka. Lepas tu menangis lagi. Ni pasal apa menangis pula ni? Aku baca pasal syurga menangis. Lah. Pasal apa baca syurga menangis? Sebab aku takut aku tak boleh masuk syurga ni. Oh pula lagu tu. Saya lagi baca menangis lagi. Pasal apa menangis ni? Ni aku baca kisah para Nabi dulu-dulu ni. Pasal apa? Pasal apa menangis bila baca para Nabi dulu ni? Sebab dia kata apa? Sebab mereka diuji dengan begitu hebat, dakwah apa semua. Sedangkan aku buat apa pun tak. Semua menangis tuan-tuan sekalian. Baca Quran tu, dia sentiasa dalam tangisan bila dia baca Quran. Kita pernah rasa aku tu? Tak pernah rasa macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, guru saya kata apa? Nak rasa khusyuk dalam sembahyang, waktu hidup ni lah. Mati ni tak payah dah. Nak sedap dalam semayang, waktu hidup ni lah. Mati tak payah dah. Nak puluh sungguh-sungguh dalam semayang, waktu hidup ni lah. Mati ni tak payah dah. Nak buat, nak infak, nak apa, nak buat kerja agama, nak buat ni, waktu hidup ni lah. Mati ni tak payah dah. Tapi berapa ramai orang yang mati dalam keadaan sekali pun tak pernah rasa khusyuk semayang. Berapa ramai orang mati dalam keadaan sikit sangat semayang yang dia buat. Berapa ramai ada orang yang mati dalam keadaan dia apa. Tuan-tuan faham tak saya duk cerita apa ni? Allahu Rabbi. Nak letih-letih ibadat ni buat waktu hidup lah. Nanti lah. Tak payahlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga tanda orang berdosa ni apa tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja pengajaran yang mai dekat dia tak ada manfaat. Apa saja pengajaran yang mai padanya, dia tak ada manfaat.
Orang cerita buatlah amal ni, tuan-tuan nak main mengaji kat sini tak cukup di masjid main bersila tang ni. Tak cukup tang ni pergi bersila masjid. Pagi main bersila tang ni, malam bersila di masjid. Mengaji bukan main. Punya banyak kita mengaji, tapi amal kita tak bertambah pun. Amal kita duduk macam tu je. Sepatutnya hari ni mengaji dapat 1 tambah, esok dapat mengaji dapat 1 tambah, lusa ada mengaji dapat 1 tambah. Sepatutnya lah ni lepas 2 tahun 3 tahun kita duduk jenis mengaji ni, sepatutnya amal kita dah kemuncak dah. Pack dah, jadual kita ni dah pack dengan amal. Tapi amal kita duduk sama macam dulu. Maksud dia kata apa? Maksud dia amal, ilmu yang kita dapat tak ada manfaat. Tuan-tuan faham lah. Contoh macam ni lah. Nabi sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtami 10 marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali. Simple lah ya. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Simple kan? Tuan-tuan dengar tak? Semua dengar kan? Semua dengar kan? Tuan-tuan yakin lah. Setengah buat, setengah tak buat. Setengah buat, setengah tak buat. Pasal apa setengah buat, setengah tak buat? Pasal nak buat ni bukan atas kedrat. Nak buat ni bukan atas kuat. Nak buat ni atas ni hati. Tuan faham tak? Yang tak boleh nak buat tu bukan sebab kuat. Kalau cerita kuat qul huwallahu ahad, bukan susah mana nak buat pun. Mana ada sampai 5 minit pun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sampai 5 minit pun. Tuan-tuan sekalian, tapi dia tak boleh nak buat. Sebab nak buat tu bukan atas kuat, nak buat tu atas hati. Orang yang hati bersih ni macam kaca ni lah, subhanallah. Cahaya masuk, senang masuk kat dia. Orang cerita neraka, senang keluar air mata. Orang cerita syurga, seronok nak masuk. Pasal apa? Senang sangat cahaya ilmu tu masuklah hati dia. Sebab hati dia bersih. Tapi hati yang kotor dengan dosa ni, masuk blok. Tak boleh nak masuk. Semua orang balik buat amal, tapi dia balik langsung tak lekat amal. Pasal apa? Pasal duduk blok, tak boleh nak masuk. Risau kita. Faham lah? Balik buat qul huwallahu ahad tu dah. Mantap. Baik, Muslimat. Yang keempat, salih alaihi wasallam, tanda orang berdosa pada dia. Dia tak boleh nak menangis dengan dosa-dosa dia. Tak boleh nak keluar air mata. Cerita dosa, cerita neraka, cerita pahala, cerita apa Allah, tak boleh nak keluar air mata. Sebab tu ulama kata apa? Jangan biar ni, paksa diri nak bagi menangis. Biar keluar air mata, bagi keluar air mata. Bila keluar je air mata tu, kata ulama, ambil air mata tu, yang setitik yang keluar tu, lumuk seluruh badan. Macam mana nak buat? Faham? Keluar air mata, keluar air mata ni. Ngantuk. Ini bukan keluar air mata ngantuk tu, keluar air mata pasal menangis dosa. Yang ni keluar air mata mengantuk ni. Keluar air mata ni ambil. Lepas tu, lumuk seluruh badan, lumuk. Pasal apa? Pasal air mata yang keluar kerana takut ke Allah ni, dia tidak akan disambar api neraka. Ya tak? Bangkit malam-malam, bagi teriak elok-elok, keluar air mata tu, ambil lumuk kat tubuh. Kot-kot ni, dia jadi penghalang perisai daripada api neraka. Tapi tak boleh nak keluar, setitik pun tak boleh keluar. Pasal apa? Keras dia. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, jadi maksud dia apa? Apa saja amalan yang boleh menggugurkan dosa, buat.